Aku tak pernah sangka sakit perut biasa-biasa ni boleh buat aku terlantar sampai rasa nak give up hidup. Aku Aiman, 42 tahun. Dulu aku fikir gastrik tu sakit biasa, pedih sikit, kembung, nanti baiklah. Tapi lama-lama, asid naik sampai ke tekak, dada rasa terbakar, tidur malam pun terganggu. Setiap kali makan, perut rasa perit, lepas tu mula mual sampai nak muntah. Doktor cakap aku ada GERD dan gastrik. Asid dalam perut dah naik, rosakkan saluran makan. Aku dah cuba macam-macam, ubat hospital, pantang makan pedas, tapi tetap sama. Sampai satu hari kawan aku kenalkan aku dengan jus golej. Herba utama dia temulawak, susah nak dapat, tapi khasiat dia memang luar biasa. Lepas 2 minggu, aku dah mula rasa perut kurang pedih, asid dah tak naik sampai tekak dan aku boleh tidur lena balik. Sekarang aku dah boleh makan tanpa takut perut sakit. Hidup aku rasa normal balik. Kalau kau selalu rasa pedih ulu hati, kembung atau asid naik sampai tekak, jangan tunggu melarat. Tekan beg kuning sekarang sebelum GERD dan gastrik kau makin teruk.